Pernah tak terfikir macam mana sesebuah perniagaan yang berjaya tu tak kiralah besar atau kecil, tahu setiap sen duit mereka pergi ke mana? Semuanya bermula di sini dengan buku catatan pertama. Ini bukan setakat nombor atas kertas tau, ini dah macam DNA keuangan sesebuah syarikat. Baiklah, jom kita mulakan. Lupakan sekejap pasal perincian perakaunan yang canggih-manggih tu. Inilah dia, permulaannya. Sebuah buku jurnal yang nampak ringkas. Mungkin nampak macam cara lama, tapi percayalah, dari sinilah asas kepada satu sistem kewangan yang teratur tu dibina. Jadi, apa yang akan kita lihat hari ini? Mula-mula, kita akan faham kenapa benda ni penting sangat. Lepas tu, kita akan tengok apa dia sebenarnya, kenali jenis-jenisnya, dan kita akan ikut jejak maklumat dari sekeping riset sampailah ia direkod. Akhir sekali, kita akan zoom out dan lihat macam mana semua ni membentuk gambaran kewangan yang lebih besar. Jom kita mula. Okey, bahagian 1. Kenapa ia penting? Macam inilah. Cuba bayangkan awak nak masak tapi tak ada resepi. Mungkin jadi, tapi kemungkinan besar dapur akan jadi huru-hara. Buku catatan pertama inilah resepi untuk keuangan yang teratur. Cuba fikir sekejap. Sebuah kafe yang tengah sibuk kan, ada beratus-ratus jualan kopi, nak beli susu lagi, bayar sewa kedai, gaji pekerja. Macam mana diorang nak jejak setiap sen yang keluar masuk tanpa jadi penik kepada? Inilah persoalan utamanya. Dan inilah jawapannya. Tanpa sistem ni, ia memang satu malapetaka kewangan. Nak siapkan laporan tahunan? Lupakan je. Nak cari kesilapan? Macam cari jarum dalam jerami. Nak buktikan transaksi? Memang tak ada. Ini bukan sekadar buku ya. Ini adalah tulang belakang kepada keseluruhan sistem perakaunan. Okey, kita dah faham mengapa ia penting. Sekarang, jom kita tengok apa pula benda ni sebenarnya. Kalau perniagaan anda tu boleh bercakap, inilah diarinya. Tempat dia catat semua benda yang berlaku berkaitan duit, setiap hari. Secara ringkasnya, inilah dia. Ia adalah buku catatan asal. Maksudnya, inilah tempat pertama semua urus niaga direkodkan. Dan kata kunci paling penting kat sini ialah kronologi. Segalanya dicatat ikut tarikh, jadi cerita keuangan tu sentiasa betul dan ikut urutan. Cuba tengok alirannya. Ia macam draft pertama untuk seorang penulis novel. Semua idea, semua peristiwa, dia catat dulu kat sini. Lepas tu, barulah maklumat ni disunting dan disusun cantik-cantik dalam buku akhir yang kita panggil ledger. Langkah pertama ni sangat penting supaya tak ada satu pun butiran yang tercicir. Sekarang, jangan pula fikir ini cuma satu buku besar untuk sumbat semua benda. Tak. Anggap ia macam kotak peralatan seorang tukang. Dalam tu ada tukul, ada pemutar skru, ada spana. Setiap satu ada fungsi khasnya kan? Begitulah juga dengan buku-buku ni. Jadual ni jelaskan semuanya dengan mudah. Fikirkannya macam ni. Buku tunai tu memang yang paling sibuk sebab semua duit tunai keluar masuk kita rekod kat situ. Jurnal ampula untuk urus niaga yang lebih istimewa sikit. Contohnya beli perabot pejabat secara utang. Dan buku tunai runcit, yang ni untuk belanja-belanja kecil je macam beli kopi untuk mesyuarat. Bila kita asingkan macam ni, barulah kerja jadi lebih kemas dan senang nak diurus. Okey, sekarang jom kita tengok magic berlaku. Macam mana sekeping resit kecil dari kedai runcit boleh berubah jadi sebahagian daripada laporan kewangan rasmi syarikat. Semuanya melalui satu proses yang sangat teratur. Ada 3 langkah asas je, senang nak ingat. Pertama, kena ada bukti. Inilah dokumen sumber. Kedua, kita catat butiran dari bukti tu dalam buku catatan pertama. Ketiga, kita pindahkan maklumat yang dicatat tu ke dalam ledger. Ingat, bukti, catat, pindah. Mudah kan? Langkah pertama, kumpul semua bukti. Resit, invoice, slip bank, inilah yang kita panggil dokumen sumber. Tanpa bukti fizikal ni, kita tak boleh rekod apa-apa. Ini adalah titik permulaan yang tak boleh kita langkau. Wajib ada. Setiap helai kertas ni sebenarnya menceritakan satu kisah. Apa yang dibeli, bila ia dibeli, dan berapa harganya. Inilah data mentah yang kita perlukan untuk pastikan setiap catatan perakaunan kita tepat dan sahih. Lepas tu, semua data mentah dari resit-resit yang bersepah tadi tu, kita susun. Setiap satu kita masukkan ke dalam rumah yang betul. Transaksi tunai masuk ke buku tunai, belanja kecil masuk buku tunai runcit. Kat sinilah kita mula mewujudkan keteraturan. Dan inilah hasilnya. Daripada setimbun kertas yang tak terurus, kita dah berjaya cipta satu rekod yang bersih, ikut turutan tarikh dan boleh dipercayai. Inilah fungsi utama buku catatan pertama. Dia mengubah huru-hara menjadi sesuatu yang tersusun. Baiklah, kita dah tengok butiran-butiran kecil. Sekarang, jom kita zoom out dan tengok gambaran besarnya. Macam mana semua catatan harian yang nampak remeh ni, bila digabungkan, boleh menceritakan kisah kewangan syarikat secara keseluruhan.
Cuba tengok ni. Di sebelah kiri, kita ada ibarat batu bata, catatan-catatan harian yang kecil. Di sebelah kanan pula, kita ada sebuah bangunan yang kukuh, iaitu penyata kedudukan keuangan. Mustahil kita nak bina bangunan tu kalau tak ada batu bata, kan? Setiap nombor besar dalam penyata akhir tu sebenarnya bermula sebagai satu baris catatan kecil dalam buku catatan pertama. Dan kalau ada satu perkara je yang anda perlu ingat dari kupasan kita hari ini, inilah dia. Tanpa buku catatan pertama, kerja akauntan akan terhenti di situ sahaja. Dia tak akan mampu nak sediakan laporan kewangan. Ini bukan sesuatu yang bagus untuk ada. Ini adalah satu kemestian. Jadi, jom kita simpulkan. Apa 4 perkara penting yang kita perlu bawa balik? Ia bantu kurangkan kesilapan, ia bertindak macam sistem kawalan, ia jadi rujukan sejarah yang kita boleh percaya, dan yang paling penting, ia adalah tapak atau asas kepada semua benda dalam perakaunan. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Selepas apa yang kita dah bincangkan, agak-agak berbaloi pak kalau kita cuba skip langkah ni dan terus catat dalam ledger. Fikirkan risikonya. Tak ada bukti terperinci, susah nak kesan kesilapan dan rekod jadi tak lengkap. Saya rasa jawapannya dah jelas kan? Semuanya terletak pada kuasa sebuah sistem yang teratur, bermula dari langkah pertama.